Kita rasa lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kurang. Assalamualaikum semua. Hai, jumpa lagi Mok Dia di sini. Hari ni sebenarnya Mok Dia teringin sangat nak makan spaghetti. Tapi Mok Dia malas nak keluar. Jadi Mok Dia masak spaghetti sendiri. Tapi Mok Dia nak buat spaghetti yang cepat, ringkas dan mudah. Jadi Mok Dia gunakan spaghetti wow. Mok Dia gabungkan spaghetti carbonara dan juga spaghetti aglio olio. Jadilah macam ni. Nampak sedap kan? Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mok Dia tambahkan sosis Kanzler dan juga sosis royal. Kalau salah maafkan lah ya sebutan Mok Dia. Lidah dah terbelit-belit. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap orang. Kita rasa lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap orang. Rasa creamy carbonara tu campur dengan aglio olio. Memang sedap gila. Tadi Mok Dia ada campurkan juga dengan bawang putih, bawang merah dan cili padi tu Mok Dia tumbuk sebab Mok Dia nak rasa pedas. Serius korang kena cuba. Sedap. Macam ni kalau dekat rumah korang ada udang ke, ayam ke, sotong ke, boleh campur. Serius Mok Dia cakap, sedap. Ni kalau hujung bulan tiba-tiba teringin nak rasa spaghetti ala-ala kafe, bolehlah cuba. Rasa dia sebiji sama, cuma tinggal tambah udang atau sotong yang ada dalam kulkas. Kalau yang jenis makan sikit, 2 paket ni boleh makan untuk 2 orang. Banyak. Memang kenyang. Alhamdulillah, syukur nikmat atas rezeki yang diberikan hari ini. Jujur Mok Dia cakap, gabungkan kedua spaghetti ni, spaghetti carbonara dan aglio olio. Korang rasakan sendiri, rasa dia memang betul-betul wow dan sangat-sangat sedap. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye-bye.